Oh, pas. Oh, kena guys. Aku dah cakap dah. Pakai apa? Tu dia. Pam saja. Okey, pam. Mantap ini. Lagi. Jangan leceh, jangan lambat. Pam saja. Jangan bagi dia masuk. Pam saja. Okey, dia sudah keluar tu. Besar tu ini. Okey guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to my channel. Podcaster. Okey guys. Di mana yang korang tengok ni, sebelum korang lanjut dekat video ni, jemput untuk subscribe channel Podcaster. Untuk video kali ni aku just cubalah kalau ada rezeki kat mana. Tapi yang paling penting adalah untuk apa yang aku janjikan kaliber akan buat. Kita buka lah. Sebab apa nanti aku akan sebab apa pun korang siap selalu biasa orang. It's so good. Okay guys, aku dah sampai atas batu. Aku nak set up apa semua yang patut dan apa-apa aku update balik. So stay tune je. Harap ada manisan untuk aku sajikan dekat korang. Terima kasih lah kerana menyokong Podcaster selama ni. Stay tune. Okay guys, untuk kali ni punya setup berbeza sedikit lah. So aku pakai reel belah kiri. Aku menggunakan Seahawk Vion. Aku pairkan dengan Rode Rapala Velamo 10-20. Main 30, leader 50. Alright. So penggunaan Zman soft plastik. So first cut jadi. So lama ni tak guna reel belah kiri ni. Nasib lah tak kalut dah orang cakap. Ni aku nak pergi lari ke tengah sana. So, kita try. Oh, sana tu jauh. Naik guys. Tu tiang walker tu. Sampai dah. So harap bukan tiang ni ada barang lah. Oi, tanda lah kawasan-kawasan dia. Run. Kita dah sampai paling ujung sekali. Ujung batu 3 lah.
Kat yang puas tu macam tak ada. Belum ada yang sudi nak makan guys. Macam ni lah kalau main casting. Lagi tak ada lah dia. Air laju ni tolak keluar ni. Besar gila tamuk dia. Come on kan, where are you? Show yourself. Tak kena main kat area luar pula kan. Cuba main dalam seberapa lama yang boleh. Tak ada baru kita keluar. Uish. Dia aku dah nampak tu. Ada ikan, ada siakap ni. Oh pas. Kena guys. Aku dah cakap dah. Apa ni? Senangin. Oh, alamak. Alah, tak ada rezeki guys. Paksa sangat. Lepas depan ni. Come on ikan, bantu aku. Bantu aku pecah kat kumpau ni. Kena. Alamak. Tingginya aku up beran. Kira aku manis. Kira aku yang tak berapa nak manis lah. Kecil sangat lah guys. Bye. Oi. Bye bye. Oi, besar tu aku lepaskan lah tadi. Besar tu aku lepaskan. Aku dah lah gabut. Dah tepi-tepi ni ikan ni. Depan ni. Apa? Mana ni? Aku lepas nangin besar tu. Depan ni dah. Aku bodoh lah pergi. Paksa sangat nak jack aku macam ni. Aku sampai ke tepi batu. Dia menggelepar. Koyak mulut dia aku rasa. Mari, boleh. Baik. Buka. Cepat. Alhamdulillah. Udang zeret. Udang zeret live stream. Harap-harap adalah yang memandang serius dekat udang ni. Ya, pandang ikan.
Pakai apa? Tu dia. Cakap. Akhirnya udang ni juga dipandang. Guys. Udang zeret large shrimp. Black. Hati hitam tak? Tak. Okey guys. So okey lah. Cakap yang pertama. Tak apa, yang tadi lepas tu anggap je lah memang tak ada rezeki. Sikit je. Cuba lagi guys. Kau tak tegur dia masa yang tegurlah bang. Nanti kenal muka kau. Kau terus wanted. Okay, 5 kali baling belakang tak ada. Alah. Alamak. Ya Allah, dia dah makan. Dia makan. Aku nak naik dia ambil. Ni saiz sikit. A few inches later. Pam. Jauh dia makan. Wah, tanda. Mantaplah tanda. Andy tak wujud betul. Aku tak percaya kalau tak ada kat tiang puaka ni. Kan? Lambung. Hari ni macam jet ski. Nah. Longgar trek aku terkeluar. Padahal tak besar mana pun. 4 tam ni dia memang sari hidup dia. Makan ikan. Aduh. Dah sorok.
Okey, dia keluar. Oh, tidak. Jangan masuk. Okey. Dia nak masuk tu. Dia masuk lubang. Okey. Ui, dia tekan lagi lah. Dia masuk lubang. Ui, drag aku cair sangat lah. Baju dia masuk. Drag aku longgar. Alah. Black kau berani berenang? Oi, besar oi. Kau tekan habis aku. Ha? Oi, dia tekan lagi. Putus guys. Hai. Gesel habis terus lah. Alah comelnya. Oh, nice. Sudah 3, 4, 5. Okey lah. Jalan dulu lah. Pam saja. Okey, pam. Mantap ini. Lagi. Jangan leceh, jangan lambat. Pam saja. Jangan bagi masuk. Pam saja. Okey, dia sudah keluar tu. Besar tu ini, besar. Mana dah? Dia, oh, ni besar. Kerapu. Oh. Okey, tak apa. Relax. Sikit saja kena mata. Ayo. Alright. Wow. Mantap. Telefon. Wah. Kenapa you lagi? Aku rasa ini saiz aku lah tadi. Mantap ini. Wah. Dia lagi. Hai, kenapa hari ni dia saja ni? Aku dah dibuli. Tapi ini ialah ikan kerapu kedua besar yang Andy dapatkan. Mantap. Mantap ini. Mantap. You baling sengit ini macam ah? Oh, tegak. Ayo, rosak mata dia.